Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi nak ajak kita main mek, orang panggil kata keladi senuk, ataupun bahasa Thai dia panggil kata talapat resi. Nama dia banyak nah, talapat resi. Orang panggil keladi senuk, orang panggil. Lepas tu bahasa Sia dia panggil, selagi dia panggil kata buah cin. Pun dia panggil, nama dia banyak lah. Tapi ya ada saudara yang kata tunyuk, tapi dia tak berani nak makan. Dia kata takut tak boleh makan. Dia kata ini tanah tepi batas ini ya. Tanah tepi batas. Lepas lagi kita main rebuh celor. Ni kita ambil hak kecil-kecil belah ni, cabut sepokok lah. Ni kerak mari ni lah. Nah, daun dia belah ni. Daun dia belah ni, pokok dia belah ni. Lepas tu pokok dia hak besar ni, dia suka duduk tempat lecah weh. Tempat air, tempat lecah tu dia suka duduk ni nah. Bunga dia kuning-kuning. Ni bunga dia ni kuning-kuning. Bunga dia sedap ni. Kita mai buat kusiak ke apa tu? Ni kita mai ambil ni nah. Ni pokok dia. Ni bunga dia ada ni nah, bunga dia. Sepi ambil mai dah ni kita hirak mai. Tapi kita pergi buat belah mana? Kita pergi buat celor untuk makan. We di kosiak. Okey, hok susah berak. Berak susah. Buat air besar susah. Lepas tu jadi semelik. Bahawa dia berak sekali-sekali ya. Supaya nak balah. Nak jadi gomo ataupun nak jadi selisih pendapat dengan jambai, dengan bilik air, dengan tandas dia tu. Tak tubik, tak keluar. Najis tak keluar tubik. Nah, susah nah orang jadi semelik, berak tak tubik ataupun buat air besar tak tubik ni susah. Ni nah. Kita pergi buat belah mana. Mudah sangat, sedap pun sedap, mudah pun sudah. Tapi ada saudara kita dia tak biasa makan tu, dia susah juga nah. Walaupun sedap, walaupun molek pun tak biasa. Kita faham lah tak biasa nah. Tak berani nak makan tak biasa. Benda tak biasa. Pas nak makan mudah-mudah. Tak berani juga weh. Tu. Sepi ambil ni dulu. Bubuh dalam pinggir kita ambil. Ni kita tengok mana. Ni. Bismillah. Ranga itu saat ni upuk pun ada dah. Sini. Lepas tu cara dia buat belah mana weh? Cara dia tu kita buat daun dia tubik, dia tak makan daun. Sepi ambil sini kita kerak daun dia tubik. Ambil batai dia saja. Kerak daun dia tubik ni. Potong daun dia tubik. Ambil batai saja-saja. Tu. Potong daun tubik. Orang tak makan daun sebab dia kerah. Tak ada bahaya ke apa ni kerah. Lepas tu tak sedap. Nak makan dah makan sedap sikit lah. Ni. Kita potong, ambil batai dia saja. Bunga dia ni kita ambil bunga. Lepas tu kerak goni waktu tubik, ambil batai dia mari. Ni nah. Okey, boleh. Sekali makan ni kalau ada nasi jadi selalu lah ni. Tak ada gapo. Tapi tak ada nasi. Basuh sikit nah. Basuh sikit kita bubuh dalam ni. Kita bubuh air. Sikit nah, kita bubuh air sikit. Tu. Lepas kita tudung. Kita buka api. Pop. Okey. Kemarin satu saudara kita tu dia chat mai kepada Pak Supi. Lepas tu Supi dok buat gapo kemarin tak luar tangan. Orang panggil kata tak ada masa lagi lah nak terima telefon dia tu. Apa dia sudah Supi akak telefon dia. Dia kata rano, dia telefon mari lama lewat nak akak. Supi kata minta maaf, boleh tangan tak luar. Maaf. Supi minta maaf. Tapi Supi nak royak kata lah walaupun lah mana pun Supi minta maaf. Lewat akak tu. Sebab dia ada Supi duk guna sarung tangan ni. Bila buat kerja, pas nak pecah sarung tangan tu, nak ambil telefon dengan sarung tangan, dia gurih. Itu di depan itu telefon tu, dicuming telefon tu dia luka sebab dia ada pasir dia ke apa. Supi kena pecah dulu dua belah. Pas Supi pecah dua belah tu, Supi basah peluh lah. Supi kena ambil kain
sapuh peluh dulu dia banyak kerja juga tapi boleh hadir dia tu tak tahu kata wak supir tu buat gapo dia buat belah mana dia suruh terima selalu supir minta maaf lah terima lewat sikit. Lepas tu supir nak ayak tu belakang hari tu kalau nak telefon masuk ke supir tu tunggu sikit dia dah lama sikit suara ringtone dia suara panggil telefon tu dia lama sikit nah. Sebab supir nak akak dengan gaduh-gaduh tu dia tak boleh. Ada duduk pakai sarung tangan, ada duduk pergi baris, ada duduk atas motosikal. Pas nak berhenti dengan sekaligus tu dia susah juga. Duduk di tengah-tengah jalan ni, supir kena hipek ke tepi dulu. Ada turun sejek tu apa orang panggil kata start motosikal tu dia mau telefon masuk kita gila. Pas kena berhenti, nak berhenti sekaligus tu dia tak boleh juga. Kena hipek tepi ke apa lagi berhenti sekaligus. Orang mari belakang ke gewi sugung atau petepuh supir boh nah tak ada pasal-pasal. Sampai tu supir nak minta lah we pay sikit. Supir bukan tak akak ikut siapa, telefon pia mana pun supir akak, tapi supir nak minta tu jangan lepas pada pukul 10 malam. Jam 10 malam supir kena berehat. Hari ni supir sendiri pun jadi salah sama dah. Tidur tak cukup dah sebab kena jawab chat lagi beratus-beratus. Mana telefon balik apa lagi tu banyak. Lepas tu supir nak minta kata jangan hantar klip suara mari. Supir tak buka. Klip suara ni supir tak buka. Bukan somong. Bukan supir somong. Tapi klip suara ni kalau supir dengar, supir nak jawab lagi dia mau tak faham, dia mau kena hantar dia lewat nak sudah. Kalau nak tahu cepat-cepat telefon masuk dalam chat. Pakai chat pun masuk selalu dah. Hak tu cepat. Kalau tak ada nak kepada jawab pair tu cepat, supir nak usaha jawab. InsyaAllah mudah-mudah. Tapi supir nak minta maaf. Kalau lewat akak telefon pun supir minta maaf. Sebab dia banyak supir bukan kerja ni sekarang nah. Banyak kerja lagi kena buat. Lepas tu saudara hak mari cari lagi. Hak tu mari, hak ni mari, hak tu mari, hak ni mari. Lepas kita nak akak telefon dengan gaduh-gaduh tu dia tak boleh juga supir minta maaf nah. Lah supir salah, supir pagi kurangnya dalam segi layar saudara ni supir minta maaf. Nah, tapi nak oyak tahu kata supir sendiri tu jelas hati supir tu dok niat nak tolong demo. Lepas tu ada hari-hari tu ada masuk mari hari-hari tu terima kasih. Hak kata dok pakai fatwa supir tu gi guna buat verbal ataupun ubat-ubat tu gi guna tu dia sihat. Dia cepat sembuh, cepat sihat tu alhamdulillah. Tapi ada hak tak sihat lagi pada dengan kerana dua kara dia lewat sihat, mula-mula dia makan tak patah. Orang panggil dia tak dia orang panggil kata tak taat kepada patah lari. Hak tu dia lewat nak sembuh. Yang kedua takdir Tuhan nah. Takdir Tuhan ni supaya nak buat apa tak boleh, kita kena mengaku buku qada Tuhan akak kepada kita ataupun bagi kepada kita tu kita kena faham juga hak qada ni dia jadi satu dalam hukum iman. Sampai tu jangan mongoh. Ada ni telefon mari maki pak supir pun ada. Kerana makan 15 hari dah tak sembuh lagi. Waktu supir tak boleh buat gapo nah sebab takdir Tuhan qada. Kalau sembuh, kalau tak sembuh pun serah Tuhan. Kita berdoa nah, doa. Ya hayyu ya qayyum bika astaghis fa aslih li sya'ni kullahu wala taklini ila nafsi tarfatain. Minta Tuhan tu orang panggil kata control sistem cara hidup kita tu. We jadi nampak kata comel, we tengok kata sehat, kita sendiri pun we senang hati, we jadi sederhana. Tak usah minta lah we kita kaya, tak usah minta lah we kita hebat, tak usah minta lah we kita jadi orang panggil apa samseng ke apa tu tak usah lah. Kita duduk di atas dunia ni tak ada lama kali nah. Tak usah lah buat kelakuan nak jadi samseng tu tak salah. Supir tak ada niat langsung nak jadi samseng, nak jadi celebrity ataupun nak jadi seleb ataupun nak jadi net idol, tak ada niat. Supir tak ada nak jadi gapo le, cuma nak bagi ilmu kepada saudara, lepas tu nak munik manfaat pahala kepada Tuhan, lepas tu nak tolong saudara gitu ya. Sampai saudara hak mari ni kebanyakan hak supir jual tu jadi benih. Tapi kalau daun-daun hak nak guna ni supir tak jual. Benih ni supir kena guna plastik, kena guna orang panggil kata ramu tanah ke apa tu dia kena ada lah supir bubuh lah, kena guna masa tu supir minta jual pun tak ada mahal nah, dia tak ada mahal. Lepas tu hak nak ambil pergi makan, ambil pergi guna, ambil pergi rebuh supir halal free tu nah. InsyaAllah nah, mudah-mudah nampak gelegak dah ni. Gelegak ni kita katok pi nah, kita tengok kata gelegak dah ni, kita katok pi.
Oh. Orang Thai panggil talapat resi, orang Melayu panggil keladi senuk ataupun nama dia banyak ah. Ada saudara nama lain lagi tu minta bagi tahu lah, nama lain lagi tu ikutlah. Tapi dari ni nama dia hok dok panggil tu biasa panggil keladi senuk. Di Thailand kita panggil keladi senuk. Lepas tu banyak tempat orang panggil keladi senuk nah. Lepas tu sebelah lek Bakok, sebelah lek Isang tu nama dia ada lagi lah, nama dia tu. Nama dia ada lagi hak dia dok panggil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nah, lemuk sedap. Lepas tu hari ni kalau pia jadi semelik berok tak tubik tu ambil lah makan ni. Sedap. Mudah-mudah nah. Kadang ada nasi cicah sama belacan tak gapo. Panjang. Semelik berok mudah. Dia berok mudah wasir tak ada. Mudah-mudah. Kaedah ialah tu ya. Kaedah dia berok mudah wasir tak ada. Kalau tak jadi wasir sebab tak berok. Berok sekali tarik jadi kerah. Najis jadi kerah. Sebab apa? Sebab dia putus hai, dia putus buah kayu, dia putus pucuk-pucuk akar-akar kayu, daun-daun kayu. Buat dia tarik dia tu kerah, najis dia di kerah. Sebab dia terai berok tubik ke lubai punggung, lubai jubur, lubai dubur dia tu, dia luka, waktu dia jadi rusak. InsyaAllah nah, mudah-mudah. Tapi tu nak makan wak ulai berapa kali sehari pun buatlah. Mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.